Yang kedua ialah lebih merujuk kepada hakikat kejadian penciptaan manusia itu sendiri, daripada unsur tanah dan juga daripada unsur air yang hina. Apa dia maksud air yang hina? Daripada sperma ataupun air mani. Menurut saya, bukan saya ada depan ni, menurut saya Imam Al-Qurtubi tadi dalam kitab tafsir dia Al-Jami' li Ahkamil Quran, secara umum dan global, selepas Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan memperincikan tentang penciptaan alam yang besar, kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan hakikat kejadian alam yang kecil. Apa dia kejadian alam yang besar? Kita baca tadi ayat yang kedua. Al-An'am ayat yang pertama, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan 7 petala langit dan bumi. Ini adalah hakikat penciptaan alam yang besar, yang mana Allah lah yang menciptakan keseluruhan alam semesta ini. Allah jualah dalam ayat yang pertama menceritakan bahawa dialah yang menciptakan lapisan-lapisan langit dan juga bumi. Ini adalah hakikat alam yang besar, kerana manusia itu berada di antara langit dan bumi. Kita hari ini yang memayungi dan menaungi kita apa dia? Langit. Kita duduk atas muka bumi. Itu hakikat alam yang besar. Kemudian barulah Allah menceritakan hakikat kejadian alam yang kecil. Alam yang kecil siapa? Kita semualah. Alam yang kecil adalah manusia.